Kau nampak tu? Manusia. Kau menyorok ya? Ya, manusia tu sedang memburu. Nanti dia tangkap kita. Aku tak payah menyorok. Ha? Aku juga tak perlukan senjata. Manusia akan lari bila terjumpa aku. Nak tahu kenapa? Tengok ni. Nampak? Aku boleh mengeluarkan bau yang busuk. Manusia takut. Lagak hebat sangatlah tu. Menyapa aku. Musang? Mana musang ni? Tiada haiwan lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari aku. Aku boleh hidup di tanah dan juga di atas pokok. Tempat tidur aku nun di atas pokok. Tinggi, umpama singgah sana. Bukan macam penghuni hutan yang lain. Tidur tak tentu tempat. Oh, hebat tu. Tapi musang, Aku belum habis cakap. Oh, Aku boleh hidup di hutan, di kampung, di pekan. Bukan macam kau, hanya terperuk di hutan ini. setiap haiwan ada kelebihan masing-masing. Jangan pandang rendah. Jika kau hebat, mesti ada lagi yang lebih hebat. Cemburulah tu. Biarkan dia, Kancil. Dia memang suka bercakap besar, tapi tak ada maknanya. Menyapa aku. Haiwan dalam hutan ni dah biasa dengan kata-kata musang yang sombong itu. Dia aja yang pandai. Betul. Ui, panasnya. Makanan. Mana makanan? Lapanya. Makanan. Makanan. Makan. Terima kasih. Wah, sedapnya makanan. Bolehlah kita kongsikan, kan? Kita kan kawan. Bila pula kita berkawan? Siapa kau? Jangan harap kita orang nak kongsi makanan ni dengan kau, musang. Tolonglah, aku lapar. Tiada haiwan lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari aku. Bukankah kau lebih hebat dari kami? Mengapa pula kau nak minta pertolongan dari kami yang tak hebat ini? Bukankah kau lebih pandai dan kami ini kurang bijak?
Aku sengaja pura-pura meminta tolong. Sebenarnya, aku langsung tak perlukan pertolongan dari kamu semua. Dah lupa tu. Iya. Aku hanya ingin memberi peluang kepada kamu semua untuk membantu aku yang hebat nih. Banyaklah kau cakap. Dahlah tak mempunyai apa-apa. Ibarat tu kosong. Cakap je pandai. Pergi dah. Sibuk je.